Suami isteri buat keputusan untuk beli satu kereta eMAS 5 dan kereta inilah satu-satunya kenderaan yang mereka ada untuk digunakan menguruskan kehidupan seharian mereka. Tak ada kenderaan lain. Yang itulah hantar anak pergi sekolah, pergi kerja, beli barang dapur. Kereta tersebut diletakkan atas nama suami dan na'udzubillah, suami dijemput ilahi. Sekarang apakah status kereta tersebut? Dalam kes ini, kereta tersebut statusnya adalah pusaka kena faraid kepada waris faraid si suami. Bila kita kata pasal faraid kereta, tak boleh letak banyak nama dalam geran, berbeza dengan geran hartanah. Hanya satu nama sahaja boleh diletakkan di dalam geran kenderaan. Jadi dalam kes ini, sekiranya si isteri nak dalam geran nama dia sahaja, apa yang dia boleh buat? Dia kena bertemu dengan semua waris faraid suami, minta waris faraid suami untuk melepaskan hak faraid mereka ke atas kereta tersebut. Namun, sekiranya waris-waris faraid yang lain buat keputusan nakkan bahagian faraid mereka, apa yang isteri ni boleh buat? Dia boleh menawarkan untuk membeli bahagian faraid daripada waris-waris faraid yang lain ke atas kereta tersebut. Dia bayarlah. Kita panggil sebagai tebus pusaka. Namun kalau isteri ni suri rumah, tak ada kemampuan, maka apakah yang akan berlaku? Kereta terpaksa dijual hasil jualan bahagi secara faraid. Maka kini tiada lagi kenderaan. Macam mana isteri ni nak menguruskan keluarganya, nak hantar anak dia pergi sekolah, nak beli barang dapur? Inilah tuan-puan kesan jika tuan-puan tidak merancang pewarisan. Sebab itu tuan-puan ambil masa untuk betul-betul fikirkan apakah yang bakal berlaku ke atas aset tuan-puan selepas tuan-puan meninggal dunia dan kesannya ke atas individu-individu yang memerlukan aset tersebut demi kelangsungan hidup mereka. Elakkan pusaka bertukar puaka, kita jumpa di video seterusnya.